Items such as backpacks, laptop bags, handbags, and your shopping bags. Agak betul-betul welcome to my YouTube channel AI Arissa Mat Klaten. Satu-satu harap I love you. Ingat kesenyumnya ate Melaka ke Hewan cetame ada konan jenteku. Good morning everyone. Sekarang pukul 6 pagi. So hari ni kita orang nak balik kampung. So vlog ni vlog biasa-biasa je. Kita orang just nak share journey first time kita orang bawa baby twin naik flight. Sebab sebelum ni Arissa sangat-sangatlah takut. Even masa mengandung pun Arissa jadi takut naik flight. So masa ada anak ni lagilah takut nak naik flight. Even Fira pun tahu Arissa takut naik flight. So now kita buat vlog baby. Kita bawa dia orang naik flight. And korang enjoy je lah vlog ni, okay? Let's go! Two hours later. Pucaknya ya Allah. Sayang tidur. Tidur mana anak mami? Tidur guys, dia tidur. Sekarang kita nak boarding dah. Kita dah macam busuk sangat dah ni. Tu dah kat mana dah? Asalkan anak okey. Kan sayang kan? Anak mami kan? Ni kita buat video kita dalam flight, okey? Princess, you're my princess. Hey, okay. Papi. Bruh. Tengah membaca guys. Dari pesawat Dia tengah jika terdapat membaca asap, guys. tunduk dan gunakan lampu panduan ke pintu yang terdekat. Risalah keselamatan ini ada terdapat di dalam satu tempat duduk di hadapan anda. Sibuk minum Para susu. penumpang yang duduk bersebelahan pintu kecemasan diminta mempelajari cara-cara penggunaan pintu kecemasan di risalah keselamatan. Anda dilarang merokok di sepanjang penerbangan. Action pertama Maira naik flight. Aku takut dah ni. Twenty minutes later. Dah tidur dah.
banyak betul suami dia. Dia sayang mami. Dia sayang mami. Dia like Tergantung salah satu. Dear guests, we will begin with the distribution of pre-booked meals and the sale of food and beverages shortly. Six months later. Ni buas. Jangan membuas. Oh, okay, the next day. Ha, kita kat mana ni? Yang mami. Adik cakap sikit adik. Adik cakap sikit. Adik, kita dekat pantai. Kita dekat pantai. Ni hari kedua kita balik. Kita jalan-jalan dekat pantai. Memandangkan visiti sekolah. Memang ramai gila orang. Merah. Budak strawberry mami tu. Budak strawberry mami tu. Adik pula. Macam anak mami tu. Okay, jom. Lagi saya kepuk. Ada pun mami duduk dah. Aku nak jalan agak main. Lengoh tu dah kau sebudak gendut. Budak gendut tu. Lengoh lah. Lengoh. Pegang gendut ni lengoh. Boleh cocok. Kita sebenarnya hari ni nak grounding. Kita nak try bagi saya pijak pasir. Tapi saya takut. Saya dah tanya Mami Ferry dah. Mami Ferry kata eloknya 7 ke 8 bulan gitu ya kata. Mana 7 bulan gitu lah. Tapi saya ni raya boleh bagi dah. Ni saya dah 6 bulan. Cuma dia kata boleh je. Monitor lah elok. Jangan bagi dia kena pasir masuk dalam bontot dia ke apa semua. Jom. Kita bawa saya beli. Sayang mami budak kecil ni. Mak Ira. Merah ni first time Merah datang kampung mami Merah. First time pula. Second time. Tiga Tapi kita kali bawa time. je lah pergi jalan-jalan. Yelah sebab time tu kan orang kecil lagi. Adik. Merah kat mana ni sayang? Merah kat mana? Ni, tengok sini budak kecil strawberry. Macam mana lagu dah? Lagu strawberry. Macam mana? Strawberry. Strawberry, mangga, donat, taring kat minat. Weh. Budak kecil dua orang ni tengok, dia orang dah sama dah. Cuba dekat sikit. Dia dah macam sama sangat dah. Tengok sikit, buat thumbnail. Tengok sini kat mami. Tapi kau gendut lagi. Dia mami macam tu. Nak beli airnya sekejap. Putih lah, ikut Dede. Dede. Sejuknya. Merah. Tengok ramai gila orang. Oh, main layan. Sekarang cuti musim sekolah. Cuti musim sekolah? Sekarang musim cuti sekolah. Musim cuti sekolah. Ramai gila orang. Merah sayang. Tengok sana kampung bestnya. Saya punya pantai, banyak sampah tu biasa ya. Saya punya rumah cakap hai. Ramainya, tapi air tu tak apa nak gendis ada maaf deh. Kita tak bawa gosok, tak bawa apa panggil? Tika, kalau buat tika jadi ni sangat. Ada tika sangat. Ngetik dah air. Tu pergi sana. Tengok sikit. Anak mami. Tak bosyok. Kita duduk sini lah. Kita nak try tak ada pasir boleh? Boleh je, tapi main kaki lah, jangan main tangan. Main satu ni. Ini ada anak ni. Aduh. Hai, mantap lah. Ribu jiwa.
Sebelah. Apa ni? Bakso beranak. Makan. Oh, macam tak nak bagi orang makan. Itu adik dia lah. Enggak adik Liu. Ni sebelah tu. Ni mana ni? Tak. Okay, sekarang diorang sekarang 6 bulan. Dah senja lah ni takut gelap. So kita try letak dia atas pasir, tengok macam mana reaction diorang ya kan. Dah, mami dulu. 1, 2, 3. Adik. Nampak jengkit adik. Adik okey? Oh, suka main pasir. Nada. Mana macam tak ada pasal? Nada. Nak sini adik. Mana sini adik yang? Yes. Betul tak? Suka. Macam mana pasir? Suka? Mami tak bagi lagi bijak. Habis kaki dia. Mami tak bagi lagi bijak air, bijak pasir dulu, okey? Best ke? Cakap aku mengaku. Best tengah angin kuat. Tadi nak susu budak ni. Terus tak jadi. Aku tak nak tengok mana. Tenang. Tengok Isyana. Galak weh. Allah ni. Babi fu ni. Weh, lama dah. Suka sangat. Itu kedok ni. Macam mana ni? A few moments later. Korang kalau nak ikut ni panjang ni. Habis macam itulah. Alhamdulillah ada orang okey dengan pasir. Ada setengah budak dia jengkit kan. Dia tak duduk takut. Nanti next time dah masuk 7-8 bulan kita letak tutup mata pula. Letak dia orang kat situ. Kita try lagi main atas air ke. So kita dah dekat pantai Bukit Keluar. Hari ni bawa saya datang jalan-jalan ke keluar sebab ada kenduri. So konten ni kita tak banyak cakap sangat. Kita nak pergi jalan-jalan ke pantai. Let's go. Dan bintang malam berkedip besar melihatku rindu wajah cantikmu dan bulan terang. Dia tidur dah. Dia tidur dah. Tak boleh nampak apa-apa dah. Dia tidur. Sayang, hai atas ni. I love di perahu. Apa? Belok. Saya dah nak tidur tu. Dia orang tadi baru terfikir ada carrier. Dia dah tidur dah. Ya.
Aisyah. Dia dah bangun dah. Dia tengok ke Mami. Dia tidur. Tengok ke Mami. Sayang. Sayang Mami ya. Makan dulu. Adik kenapa adik? Kenapa adik? Adik kenapa? Adik kenapa budak busuk? Adik kenapa budak busuk? Antisocial. Zaman sekarang. Mak-mak pun antisocial. Sama.